scam dengan kilang AM kilang tu. AM 70,000 modal yang burn. Aduh, sakitnya hati dengar. RM70,000. So bagian tu dia dah scam dah. Dia dah scam kita, last dia tak fulfill pun, setengah pun tak fulfill pun. Sebab masa tu tak ada marketplace lagi betul, kan. pakai agent dan also WhatsApp, Facebook Betul lah. ada consignment. Itu pun satu hal juga kalau nak Apa cerita. masalah kalau buat consignment? Consignment ni masalahnya adalah satu communication. Diorang tak ada update. Tak ada update, dah terjual ke belum? Terjual ke betul ke kan. Satu lagi diorang tak honest lah, tak telus. Benda tu dah terjual tapi dia claim benda tu rosak, buang ni. Halal Jakim, just for your information, antara satu halal body yang paling strict dekat dunia. If you want me to talk about Halal Jakim, saya akan bercakap pasal Halal Jakim dengan penuh hormat. Confirm halal, confirm toiban. Maksudnya bersih. Okay, based on you punya experience, adakah bisnes untuk semua orang? Tidak. Bisnes tu bawa bersama 24 jam. Kalau kita nak jadi usahawan ni, nak jadi entrepreneur ni, satu je benda mistake. Bukan semuanya optimis, bukan semuanya baik-baik, bukan semuanya akan ikut apa yang kita kehendaki. Okey, kalau korang penonton baru dekat channel Izhar Amin Official, jangan lupa untuk korang tekan butang like dan subscribe. Like dan subscribe ni percuma dan dia membantu aku untuk buat lebih banyak konten-konten yang lebih berkualiti dan informatif kepada korang. Cepat tekan butang like dan subscribe, follow channel ni dan boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang mungkin dapat manfaat daripada pengisian daripada channel ni. Jom kita sambung. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izhar Amin dalam episod podcast baru anda. Okey, macam mana kita nak bayangkan kalau kita bermula berniaga daripada rumah, sekarang kita ada sebuah kilang. Dan produk daripada kilang tu bukan sahaja jual di Malaysia, tapi juga di luar negara. Bersama saya pada hari ini Encik Hadi Khalim, pengasas AGYM Nutrition Sendirian Berhad. Encik Hadi, terima kasih sudi hadir ke podcast kita. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana mengajak saya masuk ke dalam podcast Izhar. Nampak hari ni orang kata baru sudah gym ke apa ni? Oh tak. Belum. Ni before gym ni. Ini before gym. Kejap lagi kena hit gym lagi lah. Saya tak boleh lah bila interview orang-orang yang fitness ni rasa inferior. Aduh. Okey, Cik Hadi, macam mana Hadi boleh bermula daripada rumah? Tiba-tiba dah ada sebuah kilang kan. Apa yang membuatkan Hadi tiba-tiba terfikir? Saya cerita di background lah. Hadi dulu pernah kerja makan gaji. Betul. Apa background Hadi? Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua yang akan melihat podcast ni. Nama saya Hadi. Saya dahulunya memang tak pernah terfikir untuk masuk dalam bisnes. Okay. Saya dulu my degree dalam accounting finance. Wah, tak ada pun dalam bisnes accounting finance. Saya dulu degree accounting finance dekat University Birmingham dekat UK. Lepas tu saya masuk terus ke dalam Big Four, Ernst & Young sebagai auditor. Sebagai auditor. 4 tahun saya kat sana. 4 tahun saya masuk auditor. Lepas daripada auditor tu, saya masuk ke dalam the biggest corporate kind of company in Malaysia, Petronas. Selama 4 tahun juga saya dalam corporate finance. Serius lah? So Hadi berhenti pada Petronas? Ya. Wah. Nah, nak jadikan cerita, saya bermula bisnes AGYM ni sebagai part time. Okey. Semasa saya dekat Ernst & Young lagi. Masa 2015 kita tubuhkan AGYM Enterprise, AGYM Nutrition Enterprise, kita tubuhkan 2015. Masa tu saya masih lagi dengan Ernst & Young. Okay, selepas tu saya masuk Petronas, Corporate Finance. Pada mulanya memang tak ada, memang kita tak ada niat langsung untuk saya tak ada niat. Saya bermula dengan abang sulung saya. Okey. Saya dengan dia sebagai share partner kat dalam perniagaan ini. Okey. Pada mulanya memang saya sendiri tak terlintas pun yang perniagaan yang saya akan lakukan ini boleh sampai tahap sekarang. So that's why saya macam tak berani untuk buat full time. So saya mengambil masa 5 tahun pada 2020. Saya mengambil keputusan
Kalau untuk Izhar punya pengetahuan, 2020 tu adalah peak of MCO. Ya, betul. Bila saya buat keputusan untuk berhenti kerja tu, semua kawan-kawan saya ingat saya ni gila. Orang lain semua takut untuk nak berhenti kerja kan. Semua orang takut because of their work stability. Kan, diorang takut apa akan jadi. Dengan masa tu kan semua orang tengah macam apa nak akan jadi kan. Ini okey. Ini waktu dah MCO ke? Ni waktu MCO. Waktu MCO. Waktu MCO. Sebab apa? Blessing in disguise lah. Orang kata waktu MCO semua bisnes tutup, semua ni. Alhamdulillah bisnes kami, bisnes saya AGYM ni dibenarkan untuk buka atas nama functional food. Kita diberikan perlepasan tu. Kalau Zia ingat tak, dulu ada bisnes-bisnes yang Dia ada diberikan tak kategori-kategori dia kan? kategori yang dibenarkan buka. Kita antara satu yang dibenarkan buka. I see. Sepanjang MCO tu kita tutup 2 minggu sahaja. Padahal banyak perniagaan-perniagaan lain yang 2 tahun, ada yang 3 tahun kan, yang kena tutup. Memang itulah musibah yang orang menerima, kena terpaksa lay off pekerja, terpaksa tutup perniagaan semua tu kan. Tapi rezeki Allah bagi kat kita, kita dibenarkan buka. Sebab kita ada functional food. Apa yang tiba-tiba buat, yalah, Hadi dah kerja Big Four. Ya. 4 tahun. Ya. And then 4 tahun dekat dekat Petronas. Ya. Apa yang menyebabkan masa tengah kerja Big Four tu nak buat AGYM ni? Okey. Saya main gym. Saya memang main gym lah. Saya memang main gym dah daripada awal. Daripada awal. Habis grad. Saya habis grad, saya start di bekerja, saya main gym. Okey. Pada masa itu, yalah, orang main gym ni satu benda je yang dia orang mencari. Kena ada protein. Okey. Kena ada protein. Semua orang cakap tu guna protein. Yalah, time tu kan protein intake kena cukup. Protein intake kena cukup. Berapa gram satu hari? Bayangkan masa zaman itu, that awareness tak ada lagi tau. Orang tahu protein intake je. Protein kena ambil. At that time, Malaysia ni, tahun 2015, 2016 ni, Malaysia punya protein market ni dominated, I would say 80% daripada barang import. Big brand lah. Big brand. Okey. Big brand. Barangan import daripada US, daripada UK. Ada 2 big brand. World number 1, world number 2 adalah daripada US, daripada UK. Okey. 2 masalah dekat situ. Satu, kena faham saya baru start kerja. So gaji ciput. Barangan import ni mahal sangat. Sangat mahal gila. Mahal gila. Dan yang kedua, saya sebagai orang Islam, benda tu tak halal. Oh, yang barang import tu tak halal. Bukannya haram. Dia tak halal. Okey. Dia tak certified. Tak ada certified. Okey. Dia tak halal. So saya macam macam mana ni dua benda ni saya memang struggle lah. So bila saya tengok orang-orang yang beli protein ni semuanya yang at that time semua yang dah bekerja lama ataupun yang T20. Then orang-orang yang senasib macam saya ni baru start kerja kan. Yang kita nak main gym nak main gym tapi tak mampu. Nak beli tu mungkin banyaknya ni beratus-ratus. Masa tu memang beratus-ratus lah, boleh sampai 400. So saya fikir macam saya berborak dengan abang-abang saya, kan, dengan abang saya berkata apa yang kita boleh buat untuk ni. Mungkin ada satu gap besar. Ada satu gap besar dekat dalam market fitness ni, which is gym, yang memang orang akan pakai. Dia bukannya benda niche. Dia bukannya benda yang orang tertentu sahaja yang pakai. Dia bukan. Orang selagi kau pergi ke gym, ini waktu tu lah. Adakah saya beritahu yang apa kisah sekarang ni. Okay. Waktu itu, orang kalau pergi gym memang akan mencari protein. Tapi memang ramai yang tak dapat belikan protein. Student-student apatah lagi lah, memang tak akan. Yalah, betul. Diorang akan makan telur mentah je lah, kan. Orang-orang yang betul-betul petikaikan pasal halal status pun tak bolehlah beli protein sebab tak ada. So kita boleh dikatakan AGYM ni antara pioneer untuk yang masuk market protein buat sendiri yang ada halal pada tahun 2015-2016 itu. I see. Yang itu masa mula starting tu terus memang buat part time lah.
Masa tu buat part time. Siapa yang handle Hadi? Memang Hadi seorang handle ke? Saya dengan abang saya handle. Ah. Kami berdua saja. Kami berdua lah yang buat production, kami berdua lah yang buat sales marketing, kami dua lah. Saya handle bahagian finance lah. So happen saya background saya adalah in finance kan. So saya jaga finance lah. Tapi kami yang akan buatkan segala-galanya tu. Dari segi background family ada yang buat bisnes ke ataupun memang exposure kepada bisnes ni memang daripada kecil ke apa? Kalau daripada immediate family which is adik-beradik dengan ibu bapa tak ada langsung. Ayah saya pensyarah, mak saya trainer. Ramai orang yang memang tak ada exposure daripada kecil tiba-tiba terjebak bagi buat bisnes. Dia kalau terjebak dia macam kalau terjun tu memang banyaklah dugaan macam kami lah. Seeloknya kalau boleh jangan masuk bisnes tanpa pengetahuan yang secukupnya untuk sektor yang nak masuk. Untuk sektor nak masuk ni ya. Habis Hadi masa Hadi decide untuk terjun full time daripada Petronas tu kenapa saya boleh beranikan diri sebab masa PKP lah rezeki yang Allah berikan kepada kami pada tahun 2019, 2020 dengan 2021 AJYM ni dia punya growth dia tu eksponen 300% year by year. 300% selama 3 tahun 300%. Itu untuk market Malaysia. Untuk market Malaysia sahaja. 300%. So memang bagi kami PKP ni adalah satu blessing lah. Memang satu blessing. Sebab apa? Bila semua orang duduk rumah kan, tak boleh keluar. Bila time PKP semua terpaksa workout. Perasan tak bila time PKP, time tu lah orang buat workout kat rumah lah kan. Time tu lah bila dia ada duit untuk beli protein ke apa ke, mungkin dia orang mampu ke apa ke kan. If not, orang guna duit tu untuk pergi berjalan. Betul. Tapi diorang dah kat rumah saja, diorang nak ada buat workout, diorang beli protein untuk diri mereka. Di situlah permulaannya bila saya fikirkan macam saya tak boleh untuk buat part time sebab ini nampak gayanya memang boleh pergi besar. Time tu pula baru kita mula-mula untuk tengok bahagian export market. So bila saya tengok kepada dua perkara ini, saya ambil keputusan, saya dapatkan restu mak saya dengan ayah saya ambil keputusan untuk saya berhenti. Mak mak dengan ayah ni betul ke mak ayah memang support? Memang support. Ke first tu dia macam kau fikir dulu Adi, kau ni muda lagi. Sebab pada time tu bukan awal lagi. Pada time tu itu sudah 5 tahun dah, 6 tahun dah. I see. 6 tahun dah. Sebab Adi dah start dengan part time dulu. Kalau saya tahun pertama tu saya dah minta tu, mungkin orang kata macam tolonglah jangan. Kau fikir dulu masa depan kau. Dorang pula macam orang tua kan very konservatif kan. Dia macam pikiran dorang macam kau dah dapat yang sedap orang kata. Yang sedap orang kata. Betul lah, yang sedap orang kata kan. Duduk corporate pula tu kan. Taklah membazir. Kau pergi buat degree bagai tu semua kan. Dia memang very supportive lah waktu tu kan. Kata you dah ready dah ni Hadi. Ya, betul. And then masa starting tu memang terus buka kilang ke? Tahun 2015, 2016 kilang kita production kita dekat rumah sahaja. Dekat rumah sahaja. Memang di-handle sendirilah. Dekat rumah sahaja. Boleh ceritakan dia punya cerita struggle tu boleh? Sila. Permulaannya kita memang tak ada niat untuk buat full production sendiri. Sebab kita tak ada knowledge. Saya mengaku. Saya ni background accounting finance kan. Macam mana saya nak buat tiba-tiba nak buat manufacturing untuk protein kan. Memang tak ada langsung knowledge. So apa yang kita buat adalah kita start off dengan OEM. Tapi sekali saja terus kena scam. Scam dengan kilang kilang OEM tu. 70,000 modal yang burn. Aduh, sakitnya hati dengar. RM70,000 ya kita burn sebab dia punya tu adalah kita dapatkan dia punya powder tu yang dia dah buat lah, kononnya dia dah formulate, kononnya dia dah cantikkan. Kita dapatkan powder tu, kita masuk ke dalam
packaging. Okey. Baru kita jual. Okey. Itulah OEM kita. Tapi cerita pasal dia scam ni macam mana boleh sedar terscam tu? Dia hantar produk palsu ke apa? Dua benda yang kita kena scam. Satu, dia janjikan X number of protein powder lah. Okey. Minggu ni aku bagi kau 100 kilo, minggu depan aku bagi kau 100 kilo macam tu kan. Okay, dia and then dia bagi kita 100 kilo. Okay, first happy lah, kita buat lah. And then minggu kedua delay. Dia bagi 10 kilo je. Minggu ketiga delay lagi. Dia itu dah backlog lah. Kan kalau minggu kedua tu dah 100 kilo. Kita dah ambil order dah. Kita dah ambil order dah. Duit dah masuk dah. Ya, kan? duit masuk dah. So bahagian tu dia dah scam dah. Dia dah scam kita. Last dia tak fulfill pun. Setengah pun tak fulfill pun. I see. Yang kedua, bila kita check, kita pergi hantar lab test, kita check, kita minta sekian-sekian X number dia punya specification gram of protein per Yes. serving. Kita hantar lab test, langsung tak ada dekat apa. Tak sampai. Kosongnya. Apa? So itu adalah, bayangkanlah kita baru-baru je mula, letak modal 70,000, kita punya lesson kita memang mahal time tu. Memang teruk lah kita lesson learn kita memang teruk lah. Masa tu ada negative impact daripada market yang customer complain ke? Yelah, ada negatif. Memang customer complain lah. Kita dah jual, kita bukan direct. Masa time tu kan, masa time 2015 TikTok mana ada, Shopee mana ada kan. So Betul. kita kena jual melalui Direct. WhatsApp kan, ataupun melalui Facebook. Betul. Kan. So time tu kita dah jual-jual semua tak ada dah. Okay. So kita jual pada ejen banyak. So ejen dah order. Ejen dah letak order, kita tak dapat. Tak fulfill kan. Tapi yang betul tu menentukan kita untuk stop, tak pursue the other half tu bila kita hantar lab test tu. I see. Tapi duit masa tu OEM tu dia suruh bayar full Dia sebelum? suruh bayar full. Pergi. Tapi bertahun Tak, kilang tu ada lagi tak sekarang? Tak ada dah. Dia Dia a few years after that baru kita faham dia punya modus operandi dia adalah dia ambil duit full. Dia pergi dekat kilang lain? Tak tahulah. Dia guna duit tu dulu sendiri. And then dia sikit. Dan dia pergi balik, dia pergi cari lagi orang lain nak buat bisnes. Dia ambil duit tu full. Dan dia fulfillkan orang lain. Macam tu lah. I see. Selepas daripada itu, baru kita macam, okay, tak boleh. Kalau kita nak buat betul-betul protein ni, kita kena manufacture 100% ourselves. So macam mana kita nak buat? Saya background finance, abang saya background IT. Macam mana kita nak buat? So mula-mulanya kita, nasib baik pada time tu kita ada kawan-kawan profesor dekat universiti. Okay. Nutritionist. Nutritionist. Kita ada satu kawan dekat UPM dengan satu kawan dekat Penang, USM. Okay. So kita beli satu produk yang saya kata ni import tu. Okay. Kita pass kat orang. Boleh tak kau tolong reverse engineering? Boleh tak kalau reverse engineering? Apa? Macam mana aku nak buat semua tu? Itu permulaan. Macam mana Adi? Macam mana Hadi boleh terfikir pasal nak reverse engineer produk tu? Sebab kita fikir macam mana kita nak buat produk ni, tak ada pengetahuan, tapi kita kena mencari orang untuk menolong juga. Beberapa cara. Okay. Satu cara hantar lab lah. Mahal. Memang sangat mahal ada. Kita boleh kata boleh. I nak bagi tahu you konten-konten boleh. Mahal lah. Kita dah lah burn 70,000. Diorang charge benda tu mungkin 10,000. Mana nak cari duit time tu. Ya. Kawan-kawan at least free. So kita bermula dengan situ. Kita bermula dengan reverse engineering. Kawan-kawan kata, tapi tak boleh bagi spesifik lah. Kata, boleh kau cuba dengan whey protein. Kalau nak sweetener kau gunakan sucralose. Lepas tu kalau nak ni kau gunakan creamer. Flavouring kau boleh make sikit daripada sini. So daripada situ keluar dia punya resepi. Daripada situ barulah kita orang sourcing lah, cari raw material. Okay. Raw material cari daripada supplier. Kita dapatkan orang, bawa ke rumah dulu, bancuh sendiri. Minum. Mungkin saya rasa saya boleh katakan dalam 100 kali kita orang bancuh formula tu. Baru dapat apa yang kita orang dapat pada time tu. I see. Whey protein terlebih, tak sedap. Gula terlebih, manis sangat. Dairy tak cukup, rasa tak boleh minum. Flavor dia tak kurang ngam, cari supplier lain.
Banyak-banyak kali. 100 formula kita buat. Masa tu masih lagi kat rumah lah. Masih kat rumah. Masih lagi part time waktu tu. Masa part time lagi tu. Then okay, dah dapat dia punya formulation, dah dapat tu, bila start Hadi rasa macam, oh aku dah tak boleh ni operate pada rumah. Of course. Bila dah ada formula tu, formula kita settlekan dulu. Production dah ada kan, baru kita boleh jual. Dia bukan yang pindah ke kilang pertama, yang ini bukan sebab kita tengah growing, dah tak cukup kat rumah. Dia lawak je sebenarnya ni. Terpaksa kena halau ke apa? Kami tak tahan dengan bebel bising mak saya. Okay. So bila production protein ni Izzah, kan, bila production protein ni dia halus. Ya. Kan? Ada macam dia berdebu dia kan berdebu. Bayangkan kat dalam rumah, kipas-kipas semua tu berdebu protein, berdebu coklat dekat kita punya siling-siling semua tu. Sekali dua boleh lah kan, bila dah kali ketiga, kali keempat tu dah bising. Okay, kita bawa keluar, bawa bawah pouch. Bila bawah pouch pula, lagilah mata-mata lagilah neighbor kita pandang, apa benda lah neighbor ni buat pusing, ada mesin pusing, mixer kan, gergung tu kan. Last kali kita tak apa, kita cari satu kilang kecil saja. Kilang shop lot dekat Nilai. Di situ pun kan, di situ masih lagi saya, abang saya, wife bang saya, mak bapak saya pun menolong juga pakat production. Tolong lah untuk buat production. Mak bapak saya pun menolong untuk production. I see. Kita orang sama-sama satu keluarga. Maksudnya Hadi punya support system ni very very supportive lah. Alhamdulillah. Ya. Kan? Alhamdulillah. Sebab kalau especially mak bapak lah, kalau mak bapak tak support, saya rasa agak susah kot untuk kita as an entrepreneur kan. Betul. Masalah kita bukan setakat nak jual barang. Kita nak fikir future, benda yang belum ada lagi, agak susah juga lah. Mentor kami dari segi bisnes kami tak ada. Sebab saya cakap lah, kami tak ada satu keluarga family pun yang dalam cuma dia orang pun percaya lah apa yang Hadi tengah buat. Diorang boleh bagikan nasihat dari segi, orang pakai typical nasihat kan. Typical nasihat lah. Sebab pun dalam corporate kan lah. So bagitalah nasihat macam mana. Masa yang dekat Nilai tu, masa Nilai tu masih lagi production berapa kapasiti satu hari? Masa dekat Nilai tu production kami tak banyak. Production kami pun masa tu saya part time lagi. Bayangkan saya habis kerja pukul 6, saya balik terus pergi ke kilang kat Nilai tu. Makanlah sikit apa-apa. Lepas maghrib, kita orang mula production. Sampailah pukul 11 macam tu. Bersih, cuci kilang-kilang. Baru balik ke rumah. Pukul 12:30 macam tu. Baru habis. And then, the next day tu, dia tak setiap hari lah. Sebab kami itu masih kecil lagi kan. Mungkin dalam satu minggu tu, mungkin 3-4 kali seminggu kita buat macam tu. I see. Untuk kumpulkan dia punya stok. Kan? Dan kita satu kali production boleh tahan stok 2-3 hari. Tapi kalau ada agent order besar, kita kena pergilah. Masa tu Hadi punya mode of distribution is pakai agent lah. Sebab masa tu tak ada marketplace lagi. Betul. Kan? Pakai agent dan also WhatsApp, Facebook. WhatsApp dan Facebook lah. Mostly WhatsApp lah kan, kita zaman-zaman dulu kan memang menjual kan melalui WhatsApp. Ya. Hadi tak ada masuk dekat macam gym hard letak fizikal. Ada juga masuk lah. Ada consignment. Itu pun satu hal juga. Apa masalah kalau buat consignment? Consignment ni kita kena betul-betul, kita orang pernah dulu ada banyak consignment. And then last consignment ni, sebab consignment ni istilah dia adalah kita letak satu barang itu, orang tu tak payah bayar apa-apa lah. Kan? Gym tu ke ataupun fitness center tak payah bayar apa-apa lah. Kalau dah terjual, baru dia akan bayar pada kita yang harga yang kita jual lah. Harga lebih tu dia simpan lah kan, untuk dia punya profit lah kan. Harga jual dia. Masalahnya adalah satu communication. Diorang tak ada update. Tak ada update dah terjual ke belum? Terjual ke betul ke apa kan. Satu lagi diorang tak honest lah, tak telus. Benda tu dah terjual tapi dia claim benda tu rosak, dia buang je. Bila minta bukti, tak ada bukti. Benda tu dah rosak tu, tunggu buang je. Dia bagilah bukti. Kan? Padahal member belakang dah jual lah. Padahal member belakang dah jual. So ada beberapa dah banyak kali dan yang
satu lagi ini bahagian resources lah, manpower, sebab kita orang tak ada staff ke apa kan, sendiri kena pergi, banyak tu kena pergi tu. Kalau macam ada 10 gym tu, bayangkan 10 gym nak kena pergi dekat setiap bulan, setiap minggu kena bagi tahu. Tapi bagi saya bahagian communication tu lah susah betul nak minta orang honest. Mana yang honest tu memang kita orang maintain, sampai sekarang kita orang maintain. Tapi mana yang dishonest tu memang kita sekali tu je lah. Yalah. Daripada kita punya produk rosak apa betul. semua kan. Dia claim rosak. Dia Dia claim enjoy rosak. dia punya profit kan. Betul. Padahal dia orang free, dia tak payah bayar apa-apa pun. Ya. Okey, Hadi punya bila start booming Hadi? Dia punya business tu. Okey. Masa saya cakap tadi tu, just start booming masa PKP tu. Masa PKP tu memang boom habis lah. Boom habis, kita pula rezeki kita dapat kita masih boleh buat operation. Time tu dah pindah kilang kedua. Oh, kenapa pindah ke kilang kedua? Pindah kilang kedua tu memang okey, ada satu cerita pindah kilang kedua ni. Okey, kan saya cakap tadi tu, saya punya aspirasi saya adalah untuk sediakan satu produk protein yang mesra poket, satu lagi halal. Okey, so yang mesra poket tu kita dah boleh lah, kita dah pecah masuk market dengan harga yang itu. Okey, so kita nak fulfill lah yang aspirasi saya yang kedua, which is nak dapatkan halal jakim. Okey, so kita buatlah application dekat halal jakim. So datanglah pegawai tu. So bila pegawai tu datang, dia tengok kilang kita dekat nilai tu, dia tak masuk pun. Dia tak masuk pun, dia tengok depan, dia kata ni dah gagal ni brother. Betul. Betul? Dia tarik tepi, dia kata jomlah kita pergi makan ke, ada kita kena mamak ke apa ke kan. So dia kata bukan saya nak tak nak apa, bukan siapalah. Orang okey je, dia memang melakukan apa yang sepatutnya lah kan. Dia kata kalau dengan kilang awak sekarang ni memang takkan lepas halal. Yang ini yang datang ni is memang pegawai tu ke ataupun ejen? Pegawai. Memang pegawai? Pegawai, bukan pegawai audit. Ini pegawai untuk permohonan je baru. Permohonan je. Nak tengok dia betul boleh ke dia nak ni, baru kalau dia okey barulah dia hantar auditor. Dia tengok boleh ke tak. Itu. So ni saringan pertama. Itu saja pun tak boleh. So bila saya bincang balik, kata tak boleh lah kot macam ni kan. Kita memang nak kan sijil halal jakim tu. So itulah kita pindah ke kilang kedua lah. Kilang kedua kita dekat Sungai Purun, dekat Semenyih. Okey. Sungai Purun. Okey. Dari situ dan dari situlah kita dan di situ juga bila kita pindah kilang tu, di situlah kita take the step untuk upgradekanlah kita punya business daripada enterprise ke Sdn Bhd. Okey. Masa upgrade tu beza tak dia punya treatment? Apa yang Hadi tengok beza antara masa buat enterprise treatment daripada orang luar memang berbeza. Treatment daripada orang luar, bila saya cakap orang luar ni, bank, government agency dengan stakeholder lain. Bila dia tengok enterprise dengan Sdn Bhd memang berbeza. Walaupun Sdn Bhd kita yang ceput aja kan. Sdn Bhd kan besar, range besar kan. Betul. Dia tak kisah besar ke kecil apa, tapi dia tengok korang ada Sdn Bhd. Memang berbeza pandangan mereka. Terutamanya bank dengan government agency. Bila dia tengok kita dah Sdn Bhd, dia kata dia orang boleh take us seriously. Dia boleh welcome kita lah. Ya, betul. More welcoming lah macam tu. Tapi it comes with a responsibility lah. Ya. Kita kena audit kan. Kena tax kita dah kena betul, kita lose. Dulu masa dekat enterprise tu, itu semua tak wajib kan. Kita boleh je tak nak buat, ataupun kita boleh je nak kita self record pun boleh self record kan? ke declare sendiri ke apa ke. Tapi kalau dah jadi Sdn Bhd, itu memang kena ada auditor lah. Okey, cerita pasal ambil sijil halal tu tadi kan. Dia punya journey tu senang ke susah? Sebab saya tak tahu cara nak apply tu. Dia memang 3 bulan ke apa? Ini mungkin salah satu nasihat yang saya boleh bagilah. Nasihat 10 tahun AGYM ni saya boleh bagi dekat Siha dengan your audience lah. Jangan lakukan yang sama macam kita orang buat. Okey. Nak buat sijil halal ni sebenarnya senang. Serius? Yang orang duk cakap susah lah, apalah.
Sampai bertahun tu. Yes. Itu tipu ke apa? Kita orang kena tipu juga. Oh. Kita orang kena tipu untuk ambil konsultan, ambil buat sijil halal JAKIM. Itu datang coming from No, bukan pada halal JAKIM. Dorang tak ada kaitan dengan itu. Ini kita dah pindah kilang baru. Okay. Kita ambil lah konsultan untuk set upkan kita punya production area, documentation semua tu. Kita tak tahu kan? Kita tak tahu, so kita minta lah konsultan buat. Pada time tu harga dia 10,000, 15,000. Sekarang tak tahulah. Time tu harga dia 15,000. Kononnya dia akan buat lah, dia akan tolong kita kau tim lah kiranya. Kau tim lah. Last tak kau tim pun, kita yang akan buat sendiri juga. Dia minta dokumen sendiri kan, apa ni cerita ni kan. Last dia bagi nasihat saja. Bila tengok balik, might as well saya buat sendiri je. Kalau macam tu lah gayanya kan. Yang ni you kena deal dengan JAKIM, yang ni you kena deal dengan ni. Apa yang you korang janjikan tu korang yang akan buat semuanya. Documentation semua korang yang akan buat semuanya. Kita bagi tolong input je kan. Kan? Tak buat semua tu. So ini nasihat saya lah kalau saya selitkan sekarang sebelum saya lupa. Nak buat sijil halal JAKIM ni senang. Ya, kriteria dia tinggi. Condition dia banyak. Buat sendiri. Tak perlu pergi ambil konsultan. Maksudnya kita buat sendiri tu macam mana tadi? Terus pergi je ke website halal JAKIM tu, diorang dah cukup instruction semua dah ada dah. Lagi-lagi zaman AI. Ya. Search saja, memang terperinci, buat sendiri. So ada sekali tu ni saya selit sikit lah pasal halal saya selitkan sikit. Ada sekali tu saya kena buat permohonan baru. Selalunya buat renewal je. Kan renewal je sekejap je kan. Permohonan baru. So bayangkan kami buat permohonan baru macam new, tak ada apa-apa. Kita orang buat tak sampai 3 bulan. Dah dapat approval. Dah dapat sijil halal. Dah dapat sijil halal. Hari tu yang pertama kali kita orang buat tu 1 tahun kita orang menunggu tak dapat. Itu memang betul. Yang tu sebab apa? Itu sebab pakai ejen. Memang betul. Dengar saya apa yang Izzah cakap tu memang betul. Orang ramai cakap nak buat halal ni susah lah. Konsultan yang menjadikan dia susah tu. Bukan konsultan yang menakutkan kita. Konsultan yang kata halal ni susah. Ambillah aku boleh senang, aku kau tinggi ni. Diorang kata lama tak boleh ni, documentation kau tak boleh gini. Diorang yang selling the idea, fear mongering kan halal JAKIM ni susah, so kau perlukan aku. I see. Padahal ni tak sebenarnya senang sebenarnya. Ya, memang benar. Kriteria banyak. Just meet the criteria je lah. Buat je kriteria tu. Halal JAKIM, just for your information, antara satu halal body yang paling strict dekat dunia. Ini saya punya pengalaman yang saya pernah pergi expo berkali-kali international. Bila diorang tanya pasal halal JAKIM ke, diorang respect. I see. Awal-awal saya tak tahu. Ingatkan halal JAKIM lah. Tapi sekarang ni if you want me to talk about halal JAKIM, saya akan bercakap pasal halal JAKIM dengan penuh hormat. Sebab memang diorang memang diiktiraf paling banyak dekat dunia dan diorang semua tahu. Halal JAKIM je, okay, confirm. Your product ni confirm halal, confirm toiban. Maksudnya bersih. I see. Itu satu saya boleh share lah. Atas pengalaman saya dah berkali-kali pergi ke international ni, halal JAKIM diorang respect. Memang number one. Even halal body negara itu pun, bila tanya kita halal JAKIM pun, okay, good. Jadi confirm halal. Diorang sendiri yang iktiraf. So memang banyak. Back to apa yang cakap tadi, memang banyak. Dia punya kriteria, condition memang banyak. Buat je. Dia okay. Kalau kata saya nak buat satu produk yang nak halal, saya nak apply halal JAKIM tu kan. Better, maksudnya kalau cerita macam ni, saya kena tengok dulu kriteria halal dia apalah. Betul tak? Ya, betul. Kalau tak nanti kan kita dah set up kita punya kilang, tak kena dia punya piawaian. Betul. Betul. Tengok dulu apa. Dia tapi saya boleh cakap dia tak susah lah. Dia tidak akan macam mengubahkan korang punya produk tu 100% sebab korang nakkan jadikan dia halal. Halal ni dia kena pastikan produk tu supplier tu ada halal JAKIM. Contoh-contoh dia Adi boleh share? Contoh-contoh apa dia punya kriteria? Kriteria dia, okey, kriteria dia adalah dia dua part. Okey.
halal dan toiban. Halal adalah pada syariah lah. Okey. Produk itu kena halal lah. Itu semua orang tahu. Itu semua orang tahu kan. Kena halal. Produk tu kena halal. Tak ada unsur-unsur yang haram. Tapi di mana halal jakim kita ni dia menyerlah ataupun dia strict adalah pada toiban. Okey. Toiban apa? Bersih. Maksudnya kawasan area itu tu kita punya production kita tu kena bersih. Kena betul. Kita kena ada staff-staff yang tahu, yang faham pasal ilmu-ilmu halal. Bukan sekadar produk saja yang halal. Oh, staff kita sekali Staff pun kita kena ada. juga. Kita kena ada halal exact, kita kena halal orang Islam yang kena buat benda halal tu. Produk kita kena bersih. Kawasan sekeliling kita tak ada anjing-anjing, tai anjing ke, tak ada kucing pun tak boleh ada. Lipas-lipas ke ataupun dia okey, dia punya penilaian tu akan atas kita punya premis saja ke ataupun contoh kita punya jiran dia punya production premis kita saja. Premis kita saja. Premis kita saja. Tapi kalau tengok juga ini feedback yang kita orang dapat daripada pegawai-pegawai lah. Tengok juga kalau jiran korang adalah kandang tak boleh lah. Automatically tak boleh lah. Memang dia akan suruh kita pindah kalau lah. jiran korang tu membuatkan makanan yang haram ataupun alkohol ke apa, memang tak boleh lah. Sebabnya memang dekat sangat. Tapi kalau kilang sebelah tu kedai kilang besi, kilang sebelah tu kilang buat kain, tak ada masalah. Boleh je. As long as premis kita bersih. Bersih, betul. Dia even so tu tengok juga pengangkutan. Itu saya minta kan ciri-ciri pengangkutan lori. Oh, yang datang okey. Kita beli daripada raw material daripada supplier datang ke kilang. Okey. Lori tu guna tu untuk benda lain tak? Lori tu guna tak untuk benda-benda yang haram? Okey. Kalau tak boleh lah. Okey. So kita kena adjust dengan supplier tu. Atau kita sendiri adjust lah, ambil lah kita sendiri. Oh, sampai macam tu sekali Patutlah dia dapat top lah. Ya, sebab apa? Sebab tempat-tempat lain, ini bukan nak downkan negara lain. Tak, ini saya nak upkan negara kita saja, JAKIM je. Sebab negara lain, diorang punya istilah halal tu, diorang mungkin 80% kepada raw material saja yang halal. Tak ada porsin, tak ada DNA babi, kan? Dia tak ada itu saja. 20% adalah bahagian production, cleanliness, kebersihan, integriti. Tapi JAKIM, dia memang betul-betul petikai kan. So bila halal JAKIM dia memang betul-betul bukan sekadar halal, quality. I see. Tapi tak susah. Tak perlu pun ambil consultant sebenarnya. Diorang tak tengok pun halal JAKIM, tak tengok pun ada consultant tak? Diorang tak kisah pun. Tak perlu pun syarat dia. Tak perlu, buat sendiri je. Saya duk baca-baca, dia kata kena ada consultant. Tak ada mana. tak ada. Tak ada. Halal JAKIM memang bagus. Memang diorang bagus. Diorang banyak. Kita orang bukan perfect pun kan. Bila kita hantar tu, ada je yang bukan kena reject lah. Dia tak reject. Dia kita macam suruh tukar, suruh amend, more info. And diorang very helpful. Dari segi dia punya kos mahal ke tadi? Untuk dapatkan satu. Ke dia macam base mahal? Dekat halal JAKIM? Dekat halal JAKIM? Dekat halal JAKIM. Murah? Murah sangat. Murah yang betul-betul murah ke? Ke dia tengok produk? Okay. Ini kalau contoh tengok produk satu, tapi ini harga pada sekarang lah. Katalah harga kemudian tu. Dia ikut, dia satu application. Okey. Boleh buat sampai 100 atau beratus-ratus, saya tak tahu apa sebenarnya. Beratus-ratus application. Satu application je dalam RM1,000. Serius lah. RM1,000 Sorry, je? RM800. RM800 untuk one application je. Oh. Dan satu application tu boleh, kalau kau ada banyak produk ke produk apa, masuk. One shot dapat. Dan your halal tu kan one shot dapat. Murah je. I see. Memang kena tipu lah semua yang ni konsultan nak jual adanya servis lah ni. Ya, betul. Memang banyak. Memang banyak konsultan. Gila betul lah. Unless kalau korang betul-betul tak tahu ke apa ke, boleh lah. Tapi better kalau tak tahu terus pergi je lah. Betul tak? Nasihat saya sekarang dah ada AI, tanya je lah AI. Betul. Lagi senang kan? Dulu memang kita orang memang tergolong dalam golongan mereka yang tertipu sebab takut.
Kalau tak ambil konsultan ni confirm. Macam tu. Saya memang kalau tak ambil konsultan ni dalam pemikiran saya confirm takkan dapat. takkan dapat. Itu salah. Itu salah. Memang apa, ceritanya bendanya mudah je. Kita ditakut-takutkan je lah selama ni kan. Apa beza AGYM punya produk before and after dapat halal tu? Ada surge in sales ke? Oh yes. Serius? Domestik memang kena naik. Okay. Tetapi because of kan saya cakap tu, kita orang tak terfikir pun nak buat ekspor. Tapi selepas kita dah ada sijil halal cert ni, kita orang macam baru perasan macam banyak demand halal protein di luar negara. So bila kita orang betul-betul tengok halal protein kat luar negara satu dunia ni, boleh dikatakan tak ada. Yang ada sertifat halal lah, betul tak? Certified halal by a governing body. Itu saya kena spesifik lah. Okay. Certified Dia halal, ada certified halal by ada? Ada private lab lah. Hantarlah kalau macam negara yang tak ada macam governing body macam Halal Jakim ni, dia hantar je lah dekat Muslim lab apa yang ada dia, lah. dia privately certified halal lah, tapi we know lah dia punya audit itu takkan sama macam Halal Jakim. So tak ada by a governing body at that time, zero. Tak ada pun satu brand protein shake yang certified halal. So kita orang fikir macam, boleh ni. So di situlah permulaannya kita berkembang. Macam mana Hadi? Macam mana orang nak explore pasaran ekspor? Apa Hadi buat? Okey, untuk ekspor. Okey. Di sini saya nasihatkan untuk semua orang kalau nak main ekspor, kita ada banyak agensi kerajaan yang sedia membantu. Jujur saya cakap, banyak agensi kerajaan yang membantu AGYM untuk ekspor. Okay. Banyak sangat. And they are there. Diorang ada. Cumanya takkan ada orang nak spoon feed. Takkan spoon feed you. Just go and find them. Saya boleh sebutkan beberapa. Mara, SME Corp, SME Bank, Pharma, HDC. Ini semua PKNS, agensi yang memang ini support. semua agensi yang boleh support untuk buat ekspor. In term, dia orang support macam mana? In terms of paling basic lah. Paling basic training. Okay. Awareness training. Kan you nak find some knowledge. Diorang ada banyak. Tengok je diorang ada banyak. Most of them free je. Untuk usahawan-usahawan you kena register lah. Kena register. Kena senian berhad dulu. Kena, tak perlu. Enterprise pun boleh. You kena register, pergi training. Okay. Selain daripada training, diorang membantu dari segi membawa usahawan pergi ke exhibition luar negara. Di sini adalah yang betul-betul kami mendapat pertolongan yang banyak. Dan itulah yang betul-betul boleh membuatkan korang punya produk tu pergi ekspor ke tak ekspor. The way for you untuk pergi ekspor, untuk mencari orang kat luar tu adalah melalui exhibition. Bila kita pergi exhibition ni, di situlah ramai-ramai buyer-buyer pergi kat situ, luar-luar negara, tengok negara-negara lain punya barang-barang. Barulah kita exposekan company macam ni, in this case AGYM barulah exposekan pergi ke luar negara. Kami tak pergi sendiri. Kami pergi under Mara. Kami pergi under PKNS. I see. Subsidize lah. Ada yang subsidize, ada yang diorang bagi free. Ikut time expo mana yang kita pilih tu kan. Expo mana. Mungkin kalau pergi sendiri, satu lot tu mungkin boleh mencecah, jujur saya cakap, satu lot 3 meter, satu lot tu boleh mencecah sampai RM45,000. Itu kalau kita pergi sendiri. Saya tanya Zahar, SME mana yang mampu? Ya, betul. Satu SME pun tak mampu. RM45,000 untuk bayar lot tu saja. Belum tentu lagi sale masuk. Exactly. Pergi under agency, tak dapatlah 3x3. Mungkin kita kongsilah sikit, 2 je kan. Ataupun kecil lah kan, 2x2. Bayar RM2,000. Beza tak? Ramai orang tak tahu. Yang agensi ni memang sedia membantu. Memang dah subsidize. Memang membantu gila kau-kaunya. Cuma diorang takkan spoon feed lah. Janganlah kita expect diorang akan spoon feed. Diorang akan datang pergi kat korang. Nak tak pergi ni? Nak tak pergi ni? You yang kena pergi.
You yang kena buka dorang punya page. You kena tanya officer dorang, ada tak apa-apa program yang saya boleh masuk? Confirm ada. Itu yang saya sebut tadi. Macam mana Hadi? Macam mana dia tahu kita is ready untuk export punya market? Obviously they will look, dorang akan tengok lah produk kita. Tapi dorang tak akan tengok kita ni buat untung banyak mana ke. Yang yang condition, dorang ada condition yang sangat sedikit sebenarnya. Satu condition dia dorang minta, yang saya tahu yang semua rata-rata agensi minta, operasi 3 tahun. Okey. Untung ke rugi ke, dorang tak tanya pun. Okey. Berapa banyak you punya sales setiap bulan, dorang tak tanya pun. Dorang akan tanya operasi 3 tahun dan dorang kena pitch lah. Kena tahulah apa produk yang korang buat, macam mana korang produk korang dekat Malaysia ni, dan apa cert-cert yang lain yang korang ada. Time itulah kita pitch, kita ni halal JAKIM, macam AJYM ni kita ada HACCP, kita ada GMP kan. Barulah orang macam yakin okey. Sebab apa? Bukan semua orang boleh pergi saja. Sebab bayangkan dorang pun nak kena jaga nama baik Malaysia. Ya, apa yang diorang bawa tu kena lalu screening diorang dulu, yes. Tak naklah yang tak ada quality kan, tak naklah. Maaf cakaplah ayat saya mungkin tak berapa elok, barang kampung. Quality. Bukan saya nak downkan kan. Term saya. Dia nak yang international quality lah. Dorang nak quality. Dorang nak ada quality yang boleh pergi ke luar negara. So that bila kita exposekan ke luar negara tu, dorang akan tengok okay, this is good product. Dari segi capacity production, main peranan tak untuk kita masuk expo macam tu? Tidak. Oh, okey. Tidak main peranan. Dorang tak kisah pun. And then in term of diorang ada ambil apa-apa persen daripada kita punya sale ke? Tak ada. So kalau kita jumpa buyer yang interested untuk bawa masuk kita punya market, produk dekat diorang punya market, itu antara kita dengan orang tu lah. Diorang ke agensi ni dia createkan platform untuk kita pergi. Dia heavily subsidized punya kan. Saya cakap tadi tu. Kadang-kadang diorang akan membantu juga untuk buatkan kalau ada business matching ke apa ke. But everything after that is between you and the buyer. Diorang tak ambil apa-apa commission. I see. Biasa kalau okey, Hadi punya pengalaman lah, sebab Hadi dah jual ke mana je Hadi produk AJYM? AJYM sekarang ada di beberapa negara. Singapura dah lama lah. Singapura memang dah lama. Itu memang setiap bulan pergi hantar shipment sana. Singapura ni boleh saya usik sikit Singapura tak? Saya usik Singapura. Singapura ni kita orang dapat awal. Okey. Market Singapura ni merupakan satu market yang sangat susah. Untuk masuk? Bukan untuk masuk. Okey. Untuk jual. Sebab? Okey. Istilah orang Singapura ni sangat kiasu. Okey. Benda biasa tak dengar. Okey, benda biasa kan? Benda tu adalah benda yang bagus untuk kita orang. Orang Singapura ni adalah benda kiasu because diorang very particular. Diorang sangat teliti. Salah sikit dekat label, komplain. Salah sikit dekat flavor, komplain. Salah sikit dekat apa-apa, komplain. Komplain tu yang kita orang dapat, kita orang sentiasa improve kan. Senang kata, because of the Singaporean market, quality AJYM pada mula-mulanya memang kita orang terus dapat yang terbaik. Sebab kalau kita mengharapkan feedback daripada orang Malaysia kita lebih memaafkan. Orang kata laid back sikit. Lebih maafkanlah. Ada silap tu, tak apalah. Kalau ada silap sikit, tak apalah. Diorang tak boleh. Silap je, komplain. Memang gila-gila komplain lah. Komplain memang tu. So it's a good thing. Okay. Bukan it's a good thing. Dia tengok, depends on how we look at it lah. As a business owner. You nak tengok dia sebagai benda yang negatif, boleh je kan. Kecoh ada orang ni kan. Ya. Benda tu pun kau nak bising. Ataupun korang tengok macam saya lah. Benda tu harus positif. Because of them, diorang baru kita perasan. Terima kasih. Okay, betul lah. Tak perasan lah. Okay, betul. Betul lah kita punya marketing kita salah lah. Okay, terima kasih. Kalau kita harapkan saja dekat Malaysia, mungkin tak dapat. Mungkin dapat, tapi lambat lah sikit. Ya. So, itu Singapura. Selain dari Singapura, kita dah ada masuk dekat Brunei. Brunei pun dah lama juga. Vietnam ni kita dapat daripada Expo.
Oh. Kita dapat daripada Expo, bukan Expo Vietnam. Ah. Expo ni Izzah kena faham, dia satu dunia pergi tau dekat Expo. Okey. So Expo Vietnam ni kita orang dapat daripada Paris. Masa korang pergi ke Paris? Masa kita orang pergi ke Expo Paris. Oh. Ada orang Vietnam, kita tengok, minat. Kita orang ada dekat Kazakhstan. Kazakhstan masa kita orang pergi Expo dekat Dubai. I see. Dan kita orang ada Expo, kita orang sekarang tengah usaha untuk masuk ke dalam India. India pun daripada Dubai. Dan yang terbaru ni adalah China lah, yang kita orang baru-baru je buat flag off ke China, Shanghai. Itu ke Shanghai, itu masa Expo dekat Shanghai lah. Itu masa Expo ke Shanghai. Biasa kalau macam kalau kata kita masuk Expo ni kan, ini sebab saya tak ada pengalaman main export kan. Biasa kita dengan negara yang bawa masuk kita punya produk tu, diorang punya, antara kita dengan diorang tu sebagai apa? Dia jadi sole distributor kita kat situ ke? Depends. Okay. It depends. Kalau macam negara tu kecil ke apa ke kan, macam Singapura banyak dah. Macam Vietnam ke negara yang baru, kalau negara yang baru, ini apa yang kita orang belajar lah, apa yang nasihat-nasihat kita dapat kan. Kalau negara tu kecil je ataupun negara tu baru ke, boleh je korang bagi je exclusive distributor for that country. Tapi kalau negara tu besar, market dia macam US, India, China kan, memang mustahil lah kita nak bagi satu orang pegang satu negara sebesar itu. So dia bergantung. Oh, kita pula lah sendiri kena Kita pula, assess. Biasa kalau contoh katalah saya daripada negara yang tak pernah masuk, Tunisia ke apa kan. Okey, katalah saya masuk jumpa dengan Hadi. Then ada tak yang dia kata kita nak jadi eksklusif distributor? Most of the buyer orang akan minta tu awal-awal. Oh. Kita yang kena reject ataupun kita kena counter offer lah. Dorang siapa je, because dorang mesti nakkan kita kena faham juga bahagian partner-partner kita yang luar negara ni, bila dorang masukkan barang ekspor ataupun barang kita ke dalam negara dorang, itu semua kerja banyak tu. Kerja banyak tu dorang kena masukkan tu satu hal. Nak menjual dekat negara baru, market baru, nak buat marketing, tu satu hal. So dorang mesti nak protect dorang punya interest. Aku dah buatkan segala kerja-kerja ni, nak protect interest aku nakkan sole exclusivity, sole distributorship untuk negara tu. So kita selalu akan sign 3 tahun. Okey. Selepas daripada tu, tengoklah. Kalau kita dah happy betul dengan distributor. Kalau memang distributor tu memang buat kerja, by all means kita renew je lah. Ya. Tapi on our side, kita pun ada juga lah interest kita, kalau dalam masa 3 tahun tak menjadi, cari orang lain. Dia biasa kalau katalah kita dah bagi rights dekat distributor kat situ, so kita as a HQ kita boleh jual direct ke dekat negara tu? Kalau kata dia orang beli dekat kita punya website ke? Jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Tak boleh pun orang luar negara. Kita tak boleh nak masuk retail hantar. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Kita selalunya kalau nak masuk luar negara ni, selalunya kita perlukan local company, local rep untuk bawa masuk barang, untuk menjual barang. So kalau kita kena engage juga dengan satu local company di negara itu untuk bawa barang kita masuk, menjual barang kita. So kita tak boleh macam tiba-tiba masuk Shopee Tunisia. Tak boleh. Okey. Kalau kata contoh Hadi, kalau kata AGYM buka satu warehouse kat sana, ataupun ambil kedai kecil, tinggalkan stok kat situ, lepas tu sendiri handle shipping, suruh orang sana handle shipping, boleh ke? Boleh. Tapi hassle banyak lah. Siapa nak menjaganya? Okey. Siapa yang nak menentukan semua tu? Ini consignment pun kita boleh consignment pun boleh kena tipu, apatah lagi yang beribu-ribu kilometer jauh daripada kita. Lagilah orang boleh cong kita. Betul. So far Adi punya pengalaman, dia punya market mana lebih profitable? Domestik ke dengan overseas punya sales? Ke dia punya macam sama? Pada sekarang ni, sebab sekarang ni kat Malaysia locally memang dah banyak brand local. Ada banyak brand local. So market protein shake ataupun fitness supplement kat Malaysia ni memang dah saturated.
Oh. Memang banyak. Okey. Walaupun AJYM ni pioneer, tapi sekarang ni memang banyak. Local brand ni memang banyak lah. Dia disebabkan apa? Sebab trend orang mula FOMO healthy lifestyle ke apa? Beberapa lah. Satu, because of that, betul. Okay. Memang trend kita memang saya perasan sebab saya dalam industri ni dah 10 tahun, memang nampak trend tu semenjak PKP. Okey. Semenjak PKP sampai sekarang memang trend fitness berubah, meningkat. Tetapi dia punya meningkat exponential itu mulai daripada tahun lepas. Oh. Tahun lepas, tahun ni memang exponential. Okay, itu satulah trend, social trend. Nombor dua, business opportunity lah. Diorang nampak mungkin diorang nampak HYM ni, masuk best ni kan. Diorang nampak diorang bersaing lah sebagai local competitor. Kami okey je. Tapi mungkin dia punya efek tak kuat sangat kot Adi, sebab dia punya consumer pun makin lama makin bertambah. Betul. Kan? Betul. Tapi itulah dia, kalau betul-betul nak main berniaga ni betul-betul ni, kena eksport lah. Kena eksport. Pasaran eksport tu lebih besar lah. Yalah. Besar. Sangat-sangat lagi besar. Masalah banyak. Masalah dia 10 kali ganda lebih banyak, tapi dia punya ganjaran dia 10 kali ganda. Biasa masalah dia apa? Kena tangkap dekat custom ke apa? Okey, masalah untuk ekspor lah. Okey, masalah untuk ekspor ni dia tengok kepada beberapa faktor dan beberapa stages. Okey. First stage untuk ekspor ni kena cari the right partner. Macam mana nak buat? Kita dah tak kenal. Yalah, pergi ke expo kan. Untuk AJYM ni, kalau saya jujur dengan Zaha ni, kita orang dah bertukar partner banyak kali lah. Dekat setiap negara tu lah yang masuk-masuk ni. Contoh Dubai lah. Dubai sekarang ni partner yang keempat. Maksudnya partner yang pertama, kedua tu semuanya okey, dia tak okey, tak okey. Tu mencari the right partner. I see. Mencari the right partner. Dah dapat partner, okey, the second stage. Untuk export license, import license, export license kita, import license partner kita. Itu adalah satu hurdle ataupun halangan yang sangat besar. Kalau tanya saya, pengalaman saya adalah yang paling besar. Contoh, untuk masuk China. Contohnya untuk masuk China, perlukan export license, import license atau dinamakan sebagai GACC lah. General Administration Consumer for the Republic of China, GACC. Kami nak dapatkan license GACC itu mengambil masa 9 bulan. 9 bulan. Tambah lagi untuk custom punya labeling kelulusan tu ada 3 bulan. So untuk kami ready untuk masuk China sahaja 1 tahun 1 bulan. Itu selepas dah dapat partner. Untuk mencari partner China tu kita orang dah mula pada tahun 2024 ke 23. So 2 tahun untuk kami mencari partner, 1 tahun untuk kami dapatkan export license. Itu saja dah 3 tahun. Memang lama lah preparation dia. Dia bukan hari ni jumpa partner tu dapat masuk. Tetapi opportunity dia adalah AJYM sekarang mendapat akses kepada market sebesar 1 bilion. Ya betul. Yang di mana diorang punya consumption of course higher, much higher. Is higher, diorang punya GDP diorang higher, diorang lebih mampu untuk beli. Itu adalah dia punya ganjaran dia. Tapi itulah tak ramai usahawan, tak ramai yang sanggup tu sanggup, ramai yang sanggup untuk menempuh, tapi tak layak ataupun tak mendapat opportunity untuk first stage and second stage tu. And then the third stage obviously lah, the third stage ni is the marketing and the selling lah dekat luar negara. Itu memang kena rapat-rapat lah, kita kena sentiasa buat marketing event sama-sama, kena sentiasa discuss balik apa kita punya strategi moving forward, etc. tu semua tu. I see. Dia ada language barrier tak ada? Yes, ada. Ada yang memang tak boleh cakap bahasa Inggeris ke? Ada. Macam China ni kita tak buat sendiri. China ni kita menggunakan
market linker. Okay. Market linker ni dia orang Chinese, China Malaysia lah. So dia boleh cakap Mandarin lah. So dia lah yang akan antara kita dengan China. I see. Tapi tak banyak. Macam kebanyakannya dia orang boleh cakap English. Struggle sikit lah awal-awal tu untuk gila kita nak logat accent dia orang kan. Logat dia orang macam English India kan, Indian English ataupun Vietnamese English. Tapi kita orang boleh communicate je. I see. Okay Hadi cerita semua yang pelangi-pelangi kan. Okay. Dalam perjalanan AGYM daripada duduk buat dekat rumah production, pindah ke kilang pertama, pindah ke kilang kedua. I believe the latest one ni kilang ketiga, betul tak? Betul. Okay. And then sekarang dah start export pergi ke negara-negara luar kan. Apa cabaran yang paling Hadi rasa terkesan lah, yang Hadi tak boleh lupa dalam mengembangkan bisnes ni? Cabaran untuk mengembang bisnes ni adalah siapa yang kita percaya. Sebab ada je pernah melalui pengkhianatan, penganiayaan dalam bisnes AGYM ni yang menyebabkan kerosakan yang begitu besar lah. Hampir tutup ke apa? Hampir tutup, customer lari, supplier lari, supplier report ke apa ke kan. Atas siapa yang korang betul-betul percaya dan siapa yang korang betul-betul yakin yang dia tidak akan backstab ataupun mengkhianat atau penganiayaan. Itu adalah cabaran yang paling terbesar sebenarnya internally sebenarnya. Orang lain mungkin lain-lain lah. Orang lain mungkin cabaran dia mungkin duit ke, cabaran dia mungkin produk tak ada demand. Tak ada demand ke kan, ataupun dia kena viral benda luar ke. Cabaran AGYM adalah internally, dalaman. Itulah cabaran. Apa Hadi, based on you punya experience sekarang, apa Hadi akan buat kalau kata diberikan peluang untuk start back this business? Kalau saya start balik bisnes ini, different thing lah. Kalau different thingnya adalah untuk kita nampak, usahawan-usahawan nampak remeh benda ni. Sebab budaya kita kot, mungkin kita percaya kat orang, mungkin kita tak terfikir orang akan buat jahat kat kita. So kalau saya boleh turn back, saya akan make sure everything dalam black and white lah. Itu satu benda yang kalau budaya western, dorang selalu ingatkan benda ni. Kita je yang tak buat dekat budaya kita, sebab kita ingatkan macam tak penting benda ni. So kita trust on goodwill. Trust on goodwill kan. And it can be anybody. Jangan fikirkan sebab dia darah daging kita ke. Jangan fikirkan sebab kita ni kawan baik rapat dah berpuluh-puluh tahun ke. Jangan fikir sebab dia ni ada related dengan kita punya spouses kita ke kan. It could be anybody. Anybody can change. Anybody can do harm untuk bisnes kita, apa yang kita dah usaha selama bertahun-tahun ni. Maksudnya make sure everything is in black and white. Make sure everything is in black and white. I see. Okeylah Hadi, rasa semua Hadi dah kongsi pada hari ni. Apa pesanan Hadi pada orang yang nak buat bisnes kat luar sana? Sebab saya rasa Hadi pun start daripada bekerja kat Big Four. Ya. Yeah. Kan? And then dah kerja besar dekat Petronas. Ya. Yeah. And then buat the big jump untuk full time kan. Apa nasihat Hadi? Adakah kalau orang dekat luar sana dia nak mula bisnes, mula part time dulu ke, ataupun kalau dia rasa dia punya plan dah well plan, dia boleh terus lompat untuk buat full time as a business owner? Saya kalau diberikan peluang lagi sekali untuk patah balik ke apa kan, saya akan tetap buat apa yang saya lakukan. Saya akan pastikan saya bukan full time dahulu. Saya akan buat part time. Struggle lah part time tu macam saya lah pukul 6 sampai pukul 11, 6 sampai pukul 12. Memang tak ada live. Tak ada live pun. Tapi sempat pergi gym. Sempat pergi gym. Memang tak ada live lah. Memang struggle lah, nak tak nak kena struggle lah. Tapi lagi elok bagi saya lagi elok macam tu daripada kita
jam betul-betul 100%. Ini kan apa full time job tak ada, business pun tak ada. Kan lagi naya. Lagi-lagi kalau kita dah berkeluarga kan, lagilah naya kan. Betul. So kita kena, but it depends juga, bergantung juga pada orang, depends on kalau you ni risk taker setinggi mana. Tapi kalau saya akan tetap apa yang saya buatkan lah. Saya akan buat dulu part time, have the idea dulu, cuba saya upaya buatkan produk dulu, cuba jual. Okey. Tengok terjual tak produk yang korang nak buat ni. Ada orang beli tak? Ke shop sendiri? Ini satu observation saya lah antara usahawan-usahawan yang saya pernah jumpa kan, yang diorang tak tahan lama. Diorang passionate sangat. Kenapa saya tanya kenapa, macam mana boleh buat satu bisnes ni? Diorang passionate. Memang nampaklah, memang betul, jujur, memang ikhlas. Orang memang very passionate untuk akan ada satu produk ni. Masalahnya, your passion tu tak semestinya marketable. Tak semestinya orang membeli produk itu. Tak kisahlah kau passionate mana, tak kisahlah kau sayang mana kau punya idea ni, tak kisahlah kau begitu rasa hebatnya produk kau ni memang first in the world kononnya kan. Tapi kalau kau seorang saja yang shop sendiri, orang lain tak mengalami masalah yang sama, orang lain tak memahami korang punya aspiration, tak boleh menjual. So, buat produk tu dulu, jual dulu. Tengok ada demand ke tak. And then scale up sikit-sikit. AGYM ni kita 11 tahun. Kita orang bukan yang buka 1 tahun, buka 2 tahun terus meletup. 11 tahun kita memang daripada, saya cakap itulah, mula daripada OEM kena scam, berpindah kepada buat kilang buat production sendiri kat rumah sendiri, pindah ke kilang shop lot, pindah ke kilang semedi. Sekarang kami pindah ke kilang yang lagi besar lah, yang satu ketul besar tu. Kami tak ada cert, start daripada kosong. Dapatlah dulu KKM mesti punya cert, dapat pula sijil halal. Lepas tu kami besarkan lagi, kami dapatkan HACCP, dapatkan sijil GMP, dapatkan sijil ISO 22000, itu semua international level dah tu. Dapatkan WADA. Okey, berkembang lagi. Kami sikit daripada Singapura, pergi ke Brunei, jiran-jiran je. Dapat okay, pergi luar sikit lah, pergi ke Vietnam, jiran jauh sikit lah, 2 jam fly. Pergi fly ke, dapat ke Dubai, dapat partner kat London, dapat partner kat Kazakhstan, ni dapat masuk China. So memang AGYM ni memang dia bukannya satu perjalanan ataupun kisah cerita yang kami buka terus viral, terus happy, terus number one. Tak. AGYM ni memang daripada sekecil-kecilnya, kalau saya boleh katakan 99%, kalau pendengar-pendengar nak mula perniagaan, memang korang akan bermula sama saja apa yang kita orang bermula. Tetapi bezanya kita orang bersikit-sikit. Kita orang tak ada funder, kita orang tak ada datuk-datuk Tan Sri funder masuk terus 2 juta, 3 juta. Kita orang bermula dengan 100,000 saja. 100,000. Sekarang kilang kita saja itu saja dah 10 juta lah punya value. So kita sikit-sikit. Always percaya kan, always ada room for improvement. Apa lagi yang kita boleh improve? Fikirkan pada quality. Bezanya AGYM dengan brand-brand lain dalam industri yang sama ataupun brand-brand lain, usahawan-usahawan lain, AGYM ni kita kukuhkan foundation kita dari segi quality dulu. Baru kita tengok pada marketing. That's why kita all out dulu buat sijil halal JAKIM. Baru kita menjual. Bukan kita menjual dulu bila dah banyak kekayaan baru kita apply. Tak ada. Kita orang punya prinsip adalah kita nak quality, kita orang kena betul-betul jaga dulu. Sebab marketing boleh go negative at any time. Kalau kau positif viral sekarang, at any time korang boleh viral negatif. At any time.
So marketing sehebat mana pun akan gagal juga satu hari. Na'udzubillah lah. Tapi quality, kalau korang dah ada quality yang power, dia tidak akan jatuh. So quality produk tu memang sangat penting. Quality kena jaga, kena jujur dalam lagi kalau dalam macam market protein shake ni. Yang saya cakap tadi yang awal dia kan, OEM ni menipu lab test kan. Pun ada juga yang kita tahu dalam local market dekat Malaysia ni pun dia tak jujur, dia tak telus dengan orang punya lab test. Last tekan toy. Kan? Last tekan toy. Marketing power tu. Marketing power tapi quality terkantoi terus jatuh. So itu prinsip saya sebagai usahawan, saya akan terapkan quality tu, tak kisah. Itu memang no kompromi lah. Tiada kompromi. Quality nombor satu. Marketing kita pergi kemudian. Tapi marketing tak marketing, AJYM sekarang kita rakan nutrisi rasmi untuk Selangor FC. Dah 6 tahun dah. Okey. Diorang sendiri guna produk kita. Terengganu FC, Penang FC, Kuching City FC. So bola memang tim-tim bola nombor satu kat Malaysia ni memang pakai lah. Okey. Kalau dari segi atlet negara tu Malaysia Rugby. Bunga Raya tu Malaysia Rugby tu mereka national atlet atlet negara suka negara yang pakai AJYM punya produk. Bodybuilder ramai lah. Bodybuilder punya national world champion pun menggunakan produk AJYM. Sebab diorang yakin. Bukan pasal marketing power, sebab diorang memang yakin. Diorang tengok kita ni memang quality kita, diorang yakin. Sebab ini diorang nak bagi kat atlet ni. Kan? Betul. Takkan nak bagi yang cikai-cikai punya. Cikai-cikai okey lagi tau. Tak quality pun okey lagi. Bayangkan kalau salah. Kalau yang tak betul, tiba-tiba ada substance ke, tu yang kita orang hantar sampai ke WADA, World Anti-Doping Agency, kita hantar lab tu sampai dekat Qatar tu, kita hantar tu. Dan RM10,000 untuk dapatkan tu saja. Untuk dapatkan tu WADA tu. Dah lama lah. Ya. Tapi RM10,000. Sebabkan ada WADA tu lah baru Selangor FC yakin. Sebab kalau tak, diorang pergi doping test kantoi, kita memanglah kena salah, tapi diorang pun kena ban. Betul. Tak berani coach. Diorang pun ada coach juga, ada nutritionist kan, ada doktor-doktor. Tak berani diorang nak bagi produk-produk yang tak diiktiraf, yang tak cikai ni. Itu tolak tepi lagi lah. Janji sekian-sekian X gram protein, bila kau check, aku sumbat apa aku punya atlet ni selama ni kan. Dia kena yakin semua tu. I see. Barulah. So itu bahagian marketing kita lah. Bahagian marketing kita untuk dapatkan trust juga. Untuk dapatkan trust. Quality dah ada, baru kita dapatkan trust. So itulah dia. Kalau nak buat bisnes ni, boleh je macam saya, daripada part time sampailah sekarang ni. Alhamdulillah. Okay. Hadi, final question. Okay. Sebelum kita habiskan podcast kita ni. Okay. Selepas daripada 2015, sekarang 9 tahun kan? Okay. Based on you punya experience, adakah bisnes untuk semua orang? Tidak. Tidak. Untuk siapa? Aduh, hai. Ini final question. Okay. Bisnes, semua orang nak buat bisnes boleh, tapi saya tak. Kalau saya boleh menasihatkan, saya tak nasihatkan untuk semua orang untuk buat bisnes lah. Sebab memang kena kental. Jiwa, mental memang kena kental. Memang you punya expectation memang kena betul-betul realistik. Jangan nak awan-awan, jual ni banyaknya man. Orang kalau nak mula, selalunya kawan-kawan kan, kalau usahawan dia nak buat bisnes ni, dia bukan buat fokus. Okay. Kan? Fokus tu, bulan pertama dah. Bulan pertama ROI dah tinggi dah ni. Apa kan. 99% tidak akan berlaku. 99% tidak akan berlaku. Itu semua expectation korang tinggi sangat. Ups and down dalam melakukan bisnes itu macam natural, macam common sangat. Okay. Kalau kita kerja gaji,
most of the time kita up je kan, naik gaji, naik pangkat, jaranglah kita turun kan. Betul. Jarang-jarang lah, bukan tak berlaku tapi jarang. Tapi buat bisnes ni sangat common, ups and down, up sampai hebatnya aku, down sampai wah aku nak bankrupt, macam tu. So jiwa kita antara ups and down tu memang kena kental. Memang kena jiwa kena kental, kita kena tebal muka untuk berjumpa orang. Kita kena sentiasa ada sifat untuk fikirkan macam mana bila down lah ni. Down ni macam AJYM ada je. Saya jujur 15 tahun ni 11 tahun ni tak pernah lah tak down kan. Betul. Confirm ada downnya. Saya pernah berbulan-bulan fikir macam mana nak bayar gaji. Kalau saya dulu kerja makan gaji, tak payah fikir pasal tu pun. Bayangkan balik kerja je, kan? Balik kerja je. Kisah pasal kerja tak kisah langsung dah, tak terfikirlah. Tapi bila dah jadi usahawan ni, bisnes tu bawa bersama 24 jam. Waktu malam lah, waktu siang ke apa ke. Macam mana aku nak bayar pekerja, macam mana aku nak bayar hutang kan, macam mana aku nak bayar tu. Bila tengah down. Betul. So kalau ready lah, dia satu benda je mistake kalau kita nak jadi usahawan ni, nak jadi entrepreneur ni, satu je benda mistake. Bukan semuanya positif. Bukan semuanya optimis. Bukan semuanya baik-baik, bukan semuanya akan ikut apa yang kita kehendaki. Maybe kemungkinannya lebih banyak yang kita sangkakan yang buruk tu lebih banyak berlaku daripada yang baik. Lebih banyak benda-benda realistik yang kurang elok tu berlaku daripada yang baik. So adakah kita ready ke tak? Saya tak ready. Sebab saya fikirkan saya adalah orang yang saya cakap tadi tu. Saya tak ready. Tapi nak macam mana? 2 kaki, 2 tangan, 1 badan dah masuk dalam perniagaan ini, kan? Saya ada 20 keluarga, saya kena fikirkan diorang mendapat gaji. 20 orang ni kalau tak ada tanpa AJYM ni diorang nak ke mana? Itu semua saya dah suka tak suka ada satu tanggungjawab bagi saya. Nak tak nak saya kena hadap dan lalui. Tapi kalau diberikan pilihan untuk melakukan ini semua kembali, saya akan okey, tapi saya akan pastikan semua saya tidak akan melalui lagi lah. Betul-betul lah ready, jiwa kental, okeylah. Cuma untuk jiwa kental kan? Betul. Jiwa memang kena kental. Kita punya otak kalau buat bisnes ni, kita tak pernah rest betul. Kan? Asyik ada je benda yang dia melekat tau. Betul. Orang banyak buat bisnes dia nak lari daripada 95. Yang ni saya selalu share dengan budak-budak ni. Kita nak lari pada 95. Rupanya kita macam keluar daripada mulut harimau tu kan. Tak, memang keluar pada 95. Keluar pada 24 jam. Memang 24 jam. Itu memang betul, memang keluar. Memang korang akan keluar 95. Tapi korang tidur 24 jam. Itulah betul-betul. Terima kasih Cik Adi sudi berkongsi perjalanan AJYM. Semoga AJYM terus kekal cemerlang. Amin. Kan? Terima kasih. Ya. Dan semua yang mendengar podcast kita pada kali ini boleh ambil sedikit sebanyak iktibar dan juga membakar semangat diorang lah kalau diorang nak berkecimpung dekat dalam bidang keusahawanan. Terima kasih sekali lagi Cik Adi sudah hadir. Kepada anda yang suka konten-konten macam ni, jangan lupa untuk kongsikan pada kawan-kawan. Mungkin ada kawan-kawan yang perjalanan dia lebih kurang macam Cik Adi, ataupun mungkin korang pun sebenarnya pernah mengalami masalah macam Cik Adi dalam mengembangkan dia punya bisnes AJYM. Okey, sekian saja bersama saya Izzah Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.